Pemimpin tertinggi negara Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim telah jelas menyatakan penolakan dan kecaman terhadap serangan barbarik tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Hari ini kita ingin bercakap tentang isu besar yang sedang menggoncang dunia. Serangan ketenteraan yang dilancarkan oleh Israel bersama Amerika Syarikat terhadap Republik Islam Iran. Ini termasuk beberapa operasi udara yang mengebom pelbagai lokasi di Iran dan juga pembunuhan pemimpin tertinggi negara itu, Ayatullah Ali Khamenei. Dan jika benar angka dan maklumat terkini yang dikemas kini, pemimpin tertinggi Iran itu dilaporkan terkorban dalam serangan-serangan awal menurut beberapa laporan. Ini bukan lagi isu yang jauh di Timur Tengah, sahabat-sahabat. Ia berpotensi menggugat kestabilan rantau, ekonomi global serta hubungan diplomatik negara-negara di seluruh dunia, termasuk negara kita, Malaysia. Dan bagaimana Malaysia bertindak terhadap hal ini? Kerajaan Malaysia melalui suara pemimpin tertinggi negara Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim telah jelas menyatakan penolakan dan kecaman terhadap serangan barbarik tersebut. Ini bukan kerana kita menyokong mana-mana rejim ataupun kerajaan yang bertelagah, tetapi kerana kita punyai pendirian yang tegas terhadap mana-mana tindakan ketenteraan yang mencetuskan pembunuhan besar, melanggar undang-undang antarabangsa serta serangan yang menyebabkan penderitaan rakyat awam terbanyak. Malaysia telah menggariskan beberapa perkara, antaranya adalah tindakan ketenteraan yang melibatkan pembunuhan pemimpin dan rakyat awam tidak boleh diterima dan mesti ditolak dan dikejam. Jalan diplomasi dan rundingan perlu senantiasa diutamakan. Tidak kira siapa pun yang terlibat, kedaulatan negara ataupun sesebuah negara tidak seharusnya dicabar melalui kekerasan apatah lagi peperangan. Pendekatan ini selaras dengan prinsip kita sebagai sebuah negara yang memperjuangkan keamanan dan hubungan diplomatik baik dengan semua negara, termasuk Amerika Syarikat dan negara-negara lain yang terlibat, termasuk beberapa negara-negara teluk. Dan persoalannya, kenapa ketegasan yang diambil oleh Malaysia ini penting, sahabat-sahabat? Kita ini hidup dalam dunia yang saling berkait. Malaysia mempunyai hubungan diplomatik rasmi dengan Amerika Syarikat. Kita berurusan dengan pelbagai isu seperti isu tarif, perdagangan dan keselamatan serantau. Kita juga menaruh harapan kepada sistem antarabangsa untuk menyelesaikan konflik melalui rundingan dan undang-undang sedia ada. Ketegasan itu datang daripada prinsip yang mana kita pegang. Kita menolak keganasan yang mencetuskan pembunuhan dan penderitaan kepada masyarakat awam tanpa kira latar belakang, walaupun secara langsung ataupun tidak kita mempunyai hubungan diplomatik dengan mereka seperti Amerika Syarikat. Israel sudah tentu kita tidak akan ada sebarang hubungan diplomatik. Di sinilah ketegasan dan keberanian Yang Amat Berhormat PMX menegakkan prinsip diplomasi dan keadilan dengan tegas tanpa apologetik berbanding beberapa negara jiran, termasuklah negara Indonesia. Indonesia menganggotai Board of Peace yang dirangka, dibuat, ditubuhkan oleh Presiden Trump. Tetapi malangnya, peace yang dikatakan itu telah pun memulakan peperangan ke atas orang lain dan itu amat ironi. Apakah kesan konflik ini kepada dunia dan Malaysia, sahabat-sahabat? Serangan Israel Amerika Syarikat ke atas Iran bukan perkara kecil, ya. Ia telah mengakibatkan pertukaran serangan roket dan balasan ketenteraan di kawasan Asia Barat. Negara-negara seperti Qatar, Bahrain, UAE, Kuwait dan bahkan Saudi sendiri melaporkan kesan konflik di sempadan-sempadan negara mereka. Dan pasaran minyak dunia kerana ia melibatkan pengeluar minyak dunia ini dan laluan pintu dagang seperti Selat Hormuz kini amat berisiko, memberikan kesan terus kepada ekonomi global dan Malaysia tidak terkecuali menerima kesan ini secara langsung ataupun tidak, walaupun kita tidak terlibat dengan konflik ini sama sekali. Apabila harga naik, pasaran global atau kestabilan geopolitik tergugat,
ia sudah tentu akan memberikan impak kepada rakyat kita dalam bentuk harga barang, keselamatan dan peluang ekonomi. Dan kita dapat lihat ratusan rakyat Malaysia terkandas untuk balik daripada Saudi mengerjakan umrah pada bulan ini, bulan Ramadan. Dan persoalan seterusnya, mengapa kita perlu kecam tindakan ini? Sesetengah pihak mungkin menyatakan, ini bukan hal kita, itu jauh di sana. Tetapi sahabat-sahabat, fahamkan fakta ini. Sebagai negara yang berdaulat dan bermaruah, dan negara yang berpartisipasi dalam pentadbiran hal ehwal global, Malaysia tidak boleh bersikap senyap apabila berlakunya tindakan ketenteraan yang secara jelas melibatkan pembunuhan skala besar dan ancaman kepada keamanan serantau. Kita tidak bercakap tentang politik dalaman Iran dan apa yang kita telah pun tahu tentang kejahatan sedia ada oleh Israel di sana. Namun kita bercakap yang lebih besar berkaitan dengan nyawa dan maruah manusia, keamanan dunia dan undang-undang antarabangsa. Ketegasan PMX bukan sekadar satu sikap apologetik, no. Dia sama sekali bukan apologetik. Kerana apa? Kerana kita dapat lihat pendirian yang jelas. Kita tidak sokong serangan yang menyebabkan pembunuhan dan penderitaan. Kita tidak halang hubungan diplomatik antara Malaysia dengan Amerika Syarikat. Tetapi dalam waktu yang sama, kita tetap bertegas dan mengutamakan keamanan dunia. Kita berusaha mencari jalan yang baik melalui diplomasi, bukan menyokong kekerasan. Ketegasan ini bukan kelemahan. Ia adalah sikap matang sebuah negara berdaulat yang memihak kepada hidup manusia, bukan kepada kegilaan perang. Dan sebenarnya, kalau kita boleh lihat dalam dunia diplomasi, pendirian yang amat berhormat PMX ada sedikit risiko. Apatah lagi, Amerika Syarikat punya seorang presiden yang boleh dianggap sebagai sangat bermasalah pada ketika ini. Maka apa harapan kita? Dalam dunia yang penuh konflik ini, Malaysia sudah tentu kita semua mengharapkan semua pihak kembali ke meja rundingan. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB perlu untuk memainkan peranan lebih aktif dalam menghentikan keganasan walaupun PBB banyak dikritik. Konflik tidak mencetuskan perang lebih besar yang melibatkan seluruh Asia Barat dan itu harapan kita bahawa konflik ini tidak berterusan. Kerana di penghujungnya, yang menderita bukan kerajaan tetapi rakyat awam biasa. Kanak-kanak, ibu, bapa, keluarga yang kehilangan nyawa atau tempat tinggal. Maka bagi kita sebagai rakyat Malaysia, marilah kita berdiri teguh pada prinsip keamanan. Marilah kita sokong kerajaan madani ini dalam menolak kekerasan di pentas antarabangsa. Dan marilah kita terus berdoa untuk keamanan sejagat. Ketegasan bukanlah untuk memecah belah, tetapi untuk memastikan bahawa suara Malaysia akan terus dan dapat didengar dengan kita menyokong keadilan, keamanan dan penyelesaian tanpa darah. Terima kasih Kerajaan Malaysia dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas dasar luar negara yang jelas, tegas dan tidak apologetik. Terima kasih.